yang kira high-tech seperti elektronik, semiconductor dan macam-macam lagi lah yang ada kan kilang-kilang kita buat. Itu maksudnya Malaysia ini dah berjaya diversify ekonomi daripada 95 komoditi kepada 70% manufacturing. Power tak power? Power tu guys. Dan apabila kita berjaya diversify ekonomi, negara kita berjaya menghasilkan tenaga kerja berkemahiran tinggi seperti technician ke, engineer ke, yang mana dulu kita buat kepada penuri getah ke, pelombong ke, akan dah upgrade tu kan skill, dan in return dapat naikkanlah gaji, dan sebabkan gaji tinggi lah kita boleh keluar daripada kemiskinan tegak in a way. Dan hasilnya kita boleh lihat GDP per kapita Malaysia adalah 3.6 kali ganda lagi tinggi daripada Filipina, 9 kali ganda lagi tinggi daripada Zambia. Kenapa pula nak compare dengan Filipina dengan Zambia? Jadi guys, sebabnya pada waktu dulu kita ni sama level dengan Filipina dan juga Zambia. Tak adil lah kita ambil negara dah kaya, so kita ambil lah negara yang sama level pada tu dulu. So bila kita compare kan, somehow kita berjaya naik dengan lebih tinggi, lebih laju berbanding negara-negara lain yang dah sebutkan tadi. So kira kita kena banggalah kan, sebab kita cepat belajar, cepat adapt. Dan sebab ketiga, Malaysia ini dah menjadi kuasa besar dalam halal ekonomi. Dan halal ni bukan saja dalam bab makanan. Halal ni ada juga dalam bidang kosmetik, logistik, pelancongan, pharmaceutical dan macam-macam lagi lah yang libatkan halal ni. Dan standard halal Malaysia ini diiktiraf sebagai benchmark dunia. Jadi industri ini bernilai berbilion-bilion ringgit dan Malaysia lah yang berada di depan sekali. So kalau nak cari benda-benda halal, nak search ke apa ke, Malaysia lah yang akan mereka cari. So itulah powernya Malaysia sekarang. So guys, bila kita sembang pasal ekonomi Malaysia ini, bukanlah kita nak bangga ke, bukan nak kita nak riak ke, takbur semua, bukan. Tapi sebenarnya kita nak nampak kat mana level negara kita Malaysia sekarang ni dan apa yang kita boleh buat lagi untuk tingkatkan lagi kita punya level supaya at least boleh bersaing dengan Singapore kan. So kalau boleh capai itu pun dah kira okey je. Kita takkanlah kita nak challenge je kan dengan apa yang kita ada. So guys, korang rasa macam mana pula? Apa benda yang korang rasa Malaysia ini dah power gila buat sekarang, dah perform kan? Dan apa pula benda yang boleh kita improve lagi? So guys, komen saja dan nak dengar pendapat korang semua. Dan jangan lupa like dan follow Daus. Jumpa korang semua pada next video. Ciao.